Okey, Assalamualaikum dan sejahtera. Adakah Meta X ni mahal pada tahun ini dengan wujudnya Meta X Andromeda di mana Meta mengatakan kita harus membuat banyak kreatif di bahagian ads letak sebanyak dulu. Kalau kita letak satu pun boleh, letak dua pun boleh. Sekarang at least pun kita mesti ada 5 atau 8 atau lebih banyak lagi untuk membuat ads di sana supaya machine learning atau AI mereka dapat memahami apa yang tentang iklan anak ni ceritakan. Okey, so anda boleh buat diversity, anda boleh letakkan testimoni, anda boleh letakkan pain point, anda boleh letakkan iklan secara umum di dalam sana. So artinya mudah. Okey, so bila dengan cara sebegini, secara tidak langsung Meta X anda akan jadi mahal sedikit. Okey, di mana bila banyak kreatif untuk orang kata Meta salurkan dia panggil CBO campaign juga dululah, cuma sekarang dia lebih diversity lah dalam Andromeda ni. Dia nak salurkan anda punya bajet agak susah jika bajet dah rendah sangat. Sebagai contoh, katakan anda meletak 10 ads dan anda meletakkan lebih kurang RM RM1. So artinya lebih kurang dalam RM10 satu ads. So tak banyak boleh pergi. Okay, so untuk dia belajar lambat. So artinya kalau anda punya modal sekecil itu, so mungkin dulu kita mungkin 3 hari kita dapat result, mungkin tidak, mungkin dalam 3 hingga 7 hari, dan mungkin mengikut pakar-pakar Meta X kata mungkin tunggu 1 bulan. Kalau ada duit, bolehlah kita tunggu 1 bulan untuk melihat apakah prestasi kita punya Meta X ini. Inilah masalah utama jika kita menggunakan Meta Andromeda. Yes, kita akan bakar duit, tetapi dalam masa jangka panjang dia akan memberikan ROI yang lebih baik, di mana machine learning AI ini akan dah faham dan akan tunjukkan kepada audiens. Di mana kreatif akan mengejar audiens, bukan audiens mengejar kreatif. Kreatif ini nantikan Meta akan tunjuk kepada individu yang kena dengan kreatif ini. Itu yang Meta janji kepada kita. Dan saya yakin dengan kuasa AI Meta atau data yang mereka miliki ini, knowledge yang mereka miliki dalam pada data Facebook, Instagram, WhatsApp, semua dia ada. Saya rasa adalah bukan salah satu orang kata yang mustahil dilakukan. So cuma anda memerlukan modal untuk yang agak besar jika anda mahu cepat untuk dapatkan result setiap ads anda di sini. Ada sekarang ni semua telah buat lebih kurang 100 ads macam saya cakap besar 100 ads kan tak dia buat so main 1,000 contoh RM1,000 satu hari. So kita tak mampu lah sebagai benda kecil, kita boleh maksimum pun 100 satu hari, atau kita rasa nak buat study 200 satu hari untuk 2 minggu atau seminggu, saya rasa sesuai lah. So mana pun jika anda tidak punya modal, tidak apa-apa, tak semestinya anda harus mempunyai masukkan ads sebanyak 5 atau 8 atau 10 dapat 3 ads yang kreatif, buat janji ada ads yang kreatif berbagai. Jangan satu tak berjalan, dia nak 2 atau 3 atau 4 pahamkan duit, monitor data, tengok CTR semua macam mana, macam sales dia, anda dah boleh tutup yang tak bagus dan jalankan balik seperti biasa. Caranya seperti biasa saja untuk Meta Andromeda, cuma AI lambat sikit lah. AI nak belajar untuk leceh sikit kerana anda boleh audience secara broad. Okay, dan juga bila nak belajar ni makan masa dan dia perlukan orang kata di sistem bits sistem bit artinya sesiapa yang letak lebih banyak duit dia akan pergi lagi jauh lah. Dan bila ramai buat satu contoh, saya menjual masterclass website dan dapat 2,000 orang lagi menjual website, so harga tadi mahal untuk CPM dia semua. Itu salah sebab jugalah kadang-kadang kita lihat kita punya produk mungkin impact pada kita punya modal untuk membuat ads kita. Okey, Assalamualaikum sejahtera. Jangan lupa subscribe channel saya untuk dapatkan tips menarik tentang blogging, Facebook ads dan juga website lah. Okey, Assalamualaikum.